Oke, Assalamualaikum. Saya Muhammad Amin Rashid, pemilik syarikat RC Venture, iaitu salah satu usahawan Mawib Labuan. Idea saya memulakan perniagaan ni sebab ingin menambah pendapatan lebih. Yang dulunya saya bekerja di sektor oil and gas. Kemudiannya saya ingin menambah lagi pendapatan dengan berniaga. Saya ada cuba beberapa perniagaan sebelum ini, tapi tidak berjaya. Akhirnya ada datang idea daripada saya punya isteri mengenai perniagaan laser cut. Jadi dari sanalah bermulanya saya bermula berniaga tentang laser, apa-apa produk yang mengenai laser lah. Okey, menerusi bantuan yang saya terima daripada Mawib, dari situ saya dapat kembangkan lagi bisnes saya dengan cara menambah baik lagi saya punya material. Material untuk produk saya yang biasanya saya gunakan di sini sebelum ini adalah kayu biasa, seperti kayu indon. Dan selepas saya dapat bantuan, saya dapat menambah baik produk saya dengan material yang jauh lebih baik. Material yang dikatakan lebih premium lah berbanding kayu biasa. Sekaligus dapat meningkatkan lagi saya punya kualiti produk-produk saya. Selain itu, dengan bantuan ini saya dapat mengurangkan lagi kos perniagaan saya untuk membeli material yang jauh lebih berkualiti. Okey, pencapaian terbesar saya dalam perniagaan ini, selama saya berniaga ni lah, saya berjaya menaikkan nama syarikat saya di Labuan. Yang dulunya saya cuma dapat tempahan daripada sekolah-sekolah, tadika, dan sekarang saya mula dapat tempahan daripada jabatan-jabatan kerajaan, misalnya Jabatan Pendidikan, Polis, Bomba. Jabatan swasta pun ada juga ambil tempahan daripada saya. Bukan setakat di Labuan, sampai ke luar Labuan pun ada juga tempahan yang saya terima. Dan salah satu lagi benda yang membanggakan saya, pencapaian yang membanggakan saya adalah yang dahulunya saya adalah penerima bantuan Mawib, penerima bantuan Asnaf Mawib. Dan selama saya berniaga selama 3 tahun ini, saya sudah berjaya meningkatkan lagi saya punya taraf kehidupan. Dan saya juga telah keluar daripada golongan asnaf. Dengan bantuan Mawib ini, saya juga adalah salah satu pembayar zakat di Labuan. Okey, mengenai jenis bantuan yang saya dapat daripada Mawib, iaitu lebih kepada bantuan kewangan lah, bantuan kewangan perniagaan, yang mana bantuan tersebut saya beli perkakas pertukangan kayu, dan juga material lah, yang mana material tersebut tiada berada di Labuan. Saya kena beli di luar daripada Labuan. Jumlah yang saya terima daripada Mawib adalah sekitar 13,000 lah untuk total semua, yang mana bukannya terus dapat 13,000, namun ianya beransur-ansur. Yang pertama 5,000 saya dihantar ke KK untuk kursus keusahawanan. Yang kedua pergi Podikson Semenanjung, pun sama kursus juga keusahawanan, saya dapat di sana 3,000. Dan akhir sekali diberi melalui permohonan sebanyak RM5,000. Itulah semuanya. Okey, terima kasih kepada Mawib Labuan atas segala bantuan yang saya terima sebelum ini, sebab tanpanya bantuan Mawib, mungkin saya belum dapat kira kejayaan yang saya dapat sekarang ni lah, di mana saya sudah berjaya menambah lagi pendapatan saya, meningkatkan lagi tahap kehidupan saya. Terima kasih kepada pembayar zakat
kerana telah menunaikan tanggungjawab sebagai umat Islam dengan membayar zakat. Selain daripada itu, telah banyak menolong golongan-golongan asnaf untuk meningkatkan lagi taraf kehidupan seperti saya. Untuk golongan asnaf yang di luar sana yang berminat dengan perniagaan, janganlah segan-segan untuk datang ke pejabat Mawib. Di sana nanti akan dimudahkan dengan bantuan-bantuan perniagaan lah untuk permulaan perniagaan kita masing-masing. Nasihat saya kepada golongan asnaf di luar sana, berusahalah kita sama-sama untuk meningkatkan taraf kehidupan kita, tahap kewangan kita supaya melepasi golongan asnaf itu sendiri. Dan akhirnya kita pun jadi pembayar zakat.